Agent 1, 2, 3. Agent 1, 2, 3. Adik-adik jangan malu, jangan takutkan padaku, memberikan amanatku kepadamu, kebaikanmu. Di sini kuman-kuman banyak berkeliaran, basuh muka, kaki dan juga tangan sampai lengan. Basuh kuman, hey, hapus kuman, ho. Jangan biarkan kuman-kuman tinggal dalam badan. Nanti susah kalau kena jangkitan berlarusan. Makan ubat Agent tambah kuat, badan pun jadi sehat. Agent 1, 2, 3. Agent 1, 2, 3. Agent 1, 2, 3. Agent 1, 2, 3. Episod misi merawat batuk. Cuaca nampak baik. Seronoknya kalau dapat pergi main dekat taman. Mak, boleh tak kalau Jojo nak pergi main dekat taman, Mak? Jangan lupa bawa topi tu ya. Baiklah, Mak. Nak pakai topi yang mana ya? Yang ni lah. Yahoo, nak pergi taman. Sekejap panas, sekejap hujan. Kenapa jadi macam ni? Achoo! Hah? Ya, Tuan. Nama saya Bobo. Saya adalah angkasawan pertama Malaysia bersiap sedia melakukan diri untuk bertugas. Tuan? Awak ni mimpi jadi angkasawan lagi ke? Lain kali janganlah tidur waktu bertugas, faham tak? Bonnie, sekarang ni awak ambil alih tempat Bobo ya. Baik. Nampaknya itu tanda ada masalah. Mari kita semua pergi siasat tempat tu, cepat. Gatal di hidung ni. Kawasan ni dipenuhi asap debu. Penglihatan kabur. Kita mendarat di sini. Debu? Patutlah Georgie asyik tak berhenti bersin dengan batu aja. Kawasan ni dipenuhi dengan debu. Sekarang ni apa kata kita bersihkan semua debu-debu yang ada ni, Bobo? Baik. Masa untuk buat kerja. Bobo, nampaknya saya kena pergi bersihkan dekat bahagian sana tu. Awak pula jangan lupa letak antibiotik bila dah selesai kerja awak dekat sini nanti. Faham tak? Baiklah, Tuan. Selesai juga akhirnya. Sekarang ni baik saya tukarkan kepada Swiss penyemburan antibiotik pula. Sekarang ni barulah rasa lega sikit hidung saya ni. Akhirnya selesai juga. Bodi bercakap di sini. Ya, ada apa-apa ke Bonnie? Pergi ke baru-baru sana. Ada jangkitan di sana. Apa dia? Baiklah Bonnie, arahan diterima. Hah? Alamak! Banyaknya kawasan telah terancam. Ya, masa untuk beraksi. Batuk dah henti-henti. Virus kukus ni banyak sangat. Nasib
baiklah kita berdua pakai senjata, kan? Senang sikit kita nak hapuskan virus. Senang tu memang senang, tapi ada masalahnya juga. Apa pula masalahnya, Bodi? Kalau awak nak tahu, senjata yang kita gunakan ni sebenarnya banyak menggunakan tenaga kita. Oh, iya ke? Patutlah saya rasa letih sangat. Samalah macam kita berlawan juga. Boni bercakap di sini. Ada apa-apa ke, Boni? Kamu berdua pergi ke kawasan tekak sekarang. Ada amalan. Apa? Ya, baiklah. Dengar, Bobo. Sekarang ni kita ada tugas yang baru pula. Boni bagi tahu saya ada ancaman di kawasan tekak. Mari pergi. Apa dia? Ada lagi ancaman? Alah, penatnya. Saya akan pergi ke kawasan hotel. Ada tanda amalan. Ia nampak merah dan bengkak. Baiklah, Boni. Ha? Di sana? Cepat! Kita masih panaskan lagi tempat ni! Ya, kawasan ni menjadi merah dan bengkak! Hei, apa kamu semua buat tu, ha? Oh, Siapa pula tu? Menyibuk aja. Sibuk dia katanya saya. Tak guna punya virus. Ha, baiklah. Dah tiba masanya untuk saya hapuskan semua virus-virus tu. Ya! Muna punya ejen! Mana Haji guna senjata? Hey! Ah, sibuklah virus ni. Nah, rasakan senjata saya. Selesai pun. Susah juga guna senjata ni. Sekarang dah tiba masanya untuk saya letak antibiotik pada bengkak ni. Tukasi semburan antibiotik. Harap-harap dengan cara ni dapat membantu Georgie kekal sihat. Penatnya. Dahlah kena buat kerja bersendirian. Pesawat Bodi mereka bawa sampai. Ingatkan saya je yang penat. Banyak betul lah kerja kita hari ni. Yelah, cuaca tak menentu. Kejap cuaca jadi panas, kejap sejuk. Sebab itulah Georgie tak tahan. Dahlah tu virus banyak pula. Penatnya dan sangat letih. Bodi, saya ingat nak rehatlah. Nak tidur sekejap. Penatlah. Nanti boleh saya dapatkan tenaga balik. Penatnya. Saya pun letih juga ni. Nak tidur sekejap lah. Bobo, nanti tolong kejutkan saya. Kalau awak tengok saya tak bangun-bangun lagi. Baiklah, Bodi. Tapi saya pun nak tidur juga ni. Kalau saya dah bangun nanti, saya akan kejut awak, ya? Terima kasih. Ejen 1, 2, 3 Bobo Bodi. Ejen 1, 2, 3. Hey guys, I'm Sonic. Crush them all! Where am I? Huh? I'm in a whole new place. And you're all new yous. I gather you've come to grips with the gravity of your situation. We need to fight. And I have a plan. Where have you been? Everywhere. Nowhere. Somewhere in between. I just want to go home. Home doesn't exist anymore. Because of you! The Chaos Council are not going to stop at bigger robots. Kak Alice dan Abang Fiu merasai keriangan bersama Crayon. Kak Alice dan
Abang Fiu pula suka penuhkan hari minggu kita dengan aktiviti-aktiviti yang seronok. TikTok. Yeay, Kak Alice happy sangat. Bye. Akan membantu. Kau ni apa hal? Ha? Betul. Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak? Awak okey tak? Awak okey tak? Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me. Awak okey tak? Hello, salam sejahtera. Pusat Pemeliharaan Kasih Malaysia Mantu. Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Tengoklah ni, Mak. Cantiknya bunga ni. Cantiknya. Hati-hati, Joji. Janganlah cium dalam-dalam sangat. Takut badan tak tahan. Cuaca pun tak menentu. Harumnya. Saya dah hidup semua bau wangi bunga ni. Harumnya. Bunga tu tak jahat. Joji tu yang sedut kuat sangat. Marilah tolong Mak kat sini. Boleh? Tempat apa ni ya? Macam terung lebur raya aja. Tempat apa ni? Lain macam aja. Baik, saya guna semburan ni. Kasih sejuk. Macam ni barulah baik. Tempat ni bagus juga. Lembap dan tiada gangguan. Sesuai untuk kami. Dengan semburan kotoran ini, barulah sesuai untuk kita tinggal dan membiak. Betul tu. Wow, kawasan perumahan baru kita ni. Cantik. Macam lubang hidung aja. Antibiotik tak ada ke? Entahlah, tak ada kot. Dari tadi tak nampak pun. Itu tandanya sistem imun tuan punya badan ni lemah. Apa tunggu lagi? Carilah lokasi yang sesuai. Kita ambil alih badan ni. Kita ambil alih tempat ni. Sekarang giliran Mak pula. Nampak macam teruk je batuk Joji ni. Tak tahulah, Mak. Joji. Tempat ni memang seronok. Cuba dengar irama lagu tu. Memang mengasyikkan. Aduh, sakitnya. Lah, rupa-rupanya saya jatuh sofa. Ish, dah berapa lama pula saya tertidur ni? Pukul 2. Baru sejam. Lega betul dapat rehat. Betul ke ni? Alamak, bukan sejam lah. Tapi dah 3 hari saya tertidur rupanya. Teruk. Alamak, teruknya mereka berdua ni. Bobo, Boni, bangunlah. Bangunlah. Tak guna. Janganlah kacau. Saya tengah mimpi yang indah-indah ni. Ya, saya Bobo.
Bobo. Angkasawan Malaysia pertama bersiap sedia melaporkan diri untuk bertugas, Tuan. Ish, mereka berdua ni teruk betul lah. Tak apa. Rasakan. Hei, bangunlah. Padan muka. Cepat cari tempat perlindungan. Kapal dah nak tenggelam. Mereka berdua ni masih bermimpi lagi. Bukan kapal lah. Tapi kamu tu yang dah tenggelam tau. Bangun cepat. Dah 3 hari kita tertidur rupanya. Apa? Dah 3 hari? Daun pokok warna hijau. Nampaknya dah 3 hari Georgie batuk. Mak dengar makin lama makin teruk batuk tu. Tak tahulah, Mak. Georgie ni nampak ya, nak? Mari. Dah makin teruk batuk tu. Marilah kita pergi klinik. Cuba kamu tengok. Virus dah merebak ke semua kawasan. Kerana kita semua lalai, Georgie pula yang jadi mangsa. Tak guna betul lah virus ni. Apa kita tunggu lagi? Cepatlah, mari kita selesaikan penceroboh-penceroboh ni sekarang juga. Kena bawa bertenang dulu. Apa kita nak buat ni, Boni? Dalam keadaan yang terdesak sekarang ni, kita dah tak ada pilihan lain. Bobo, sekarang ni bersedia untuk lancarkan serangan terhadap mereka. Baiklah, senjata akan diaktifkan. Siap. Bersedia untuk melancarkan serangan. Tembak mereka! Apa benda tu? Dia menuju ke arah kita. Ya! Misi kita dah berjaya! Biar mereka rasa. Alamak, biar betul ni. Tak mungkin. Ini mustahil. Virus tu tak mati jugalah. Boni, cepat periksa data. Apa sebenarnya yang dah berlaku dekat sini? Ya, saya periksa. Boni, cuba tengok ni. Sistem badan Georgie lemah. Dan kuasa tenaga makin berkurangan lah. Nampaknya kita dah kekurangan tenaga sekarang ni, Boni. Dan kita dah semakin lemah. Patutlah serangan roket kita tadi langsung tak berkesan pada mereka. Habis tu, apa kita nak buat sekarang ni? Bodi, macam mana ni? Roket pun dah tak berkesan lah. Apa yang berlaku ni? Alamak, virus serang bersama kita. Mari kita serang balik kapal ni. Teruknya. Tak guna betul lah virus mukus ni. Kenapa, doktor? Teruk ke sampai anak saya tak boleh nak bercakap dan bernafas dengan baik? Tekak dan paru-paru Georgie dipenuhi dengan mukus. Memang teruk batuk Georgie ni. Baiklah, saya akan bagi ubat dan suntikan, ya? Terima kasih banyak-banyak ya, doktor. Ejen 1, 2, 3 Bobo Body. Ejen 1, 2, 3
ready, droners? Look out, we are ready to take off. All the drones turbo! On your mark, get set, go. 1, 2, 3, let's go! Stay away from tricks coming your way. Quietly speed it up to any island you say. Cause we also... I really need a solution here. Drone punch! Droners. We are the droners. Seatbelts, everyone! Please let this be a normal field trip. With a friend? No way! Cruising on down Main Street, you're relaxed and feeling good. Next thing that you know, you see alligator nostril. I'm on the magic school bus. Make a plane turn to I'm magic school bus. Drop the river of lava. I'm magic school bus. Such a fine thing to do. I'm magic school bus. Stuck inside this a wild ride. Come on, ride on the magic school bus. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama aja, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Banyaknya virus atas pesawat kita. Tak guna. Tenaga pesawat kita dah semakin lemah. Pesawat kita dah tak boleh nak dikawal lagi. Terusnya, pesawat kita akan terhempas kalau ia terus berterusan macam ni. Ya, kita dah berjaya akhirnya. Dapat tenaga. Kuasa dah pulih dan tenaga semakin bertambah. PA Bodi, kuasa pesawat dah semakin pulih sepenuhnya. Bagus. Kuasa kita dah pun pulih. Kita semua akan selamat. Pesawat kita pun dah semakin elok. Bobo, sekarang ni bersedia untuk lancarkan serangan terakhir dari pesawat kita ni. Cepat. Baik. Senjata utama akan diaktifkan. Bersedia. Serang mereka! Baik. Semua virus kita telah berjaya musnahkan. Sekarang badan Joji telah kembali normal. Yahoo! Kita dah selamat berjaya juga akhirnya. Anak mak ni nyenyak tak tidur malam tadi? Ya, sebab mata dah hilang. Teruskan makan ubat tu ya, Joji. Ingat pesan doktor tu ya. Ingat, minum banyak air kosong dan elakkan hidup terlalu banyak bunyi dalam satu masa. Ia mungkin memudaratkan. Betul tak, Mak? Hai adik-adik. Selamat bertemu dalam info kesihatan. Kali ini, adik-adik akan mempelajari tentang penyakit batuk. Batuk ialah jangkitan kuman yang terbahagi kepada dua, iaitu virus dan bakteria yang berada di udara. Antara punca berlakunya batuk ialah menyedut udara yang tercemar seperti asap dan habuk-habuk di sekeliling kita. Simptom-simptom batuk ialah sakit tekak, badan menjadi lemah dan letih, tekak menjadi kering, hilang selera makan, batuk yang berlarutan selama di antara 7 hingga 10 hari dan sesama. Untuk pengetahuan adik-adik, batuk terdiri daripada 2 jenis iaitu batuk kering dan batuk basah. Cara terbaik untuk mencegah daripada jangkitan batuk ialah cucilah tangan dengan bersih sebelum makan, elakkan berada di tempat yang dipenuhi asap dan berada di tempat yang terlalu sejuk dan minumlah air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Perlu diingatkan ya adik-adik, jika batuk mengeluarkan kahak, ia perlu dibuang dan jangan menelannya. Jangan lupa adik-adik,
Jika batuk berlarutan 2 hingga 3 hari, segeralah berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Sekian sahaja info kesihatan kita kali ini. Jumpa lagi adik-adik. Ejen 1, 2, 3. Yeah. Ejen 1, 2, 3. Yeah. Adik-adik jangan malu, jangan takut dekat padaku, memberitahu amaranku kepadamu untuk kebaikanmu. Di sini kuman-kuman banyak berkeliaran, basuh muka, kaki dan juga tangan sampai lengan. Basmi kuman, hey, hapus kuman. Oh, jangan biarkan kuman-kuman tinggal dalam badan. Nanti susah kalau kena jangkitan berlarutan. Makan ubat Ejen tambah kuat, badan pun jadi sehat. Ejen 1, 2, 3. Bobo body. Ejen. Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan